Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Abdul Latif. Pada hari ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan salah satu radas yang terdapat di dalam makmal, iaitu pipet atau dikenali juga sebagai botol titisan. Apakah fungsi utama pipet ni? Pipet digunakan di dalam makmal untuk memindahkan cecair dalam titisan kecil dengan lebih terkawal. Bagaimanakah pula langkah selamat dalam menggunakan pipet ni? Yang pertama, kita perlu menyediakan pipet, iaitu dengan memastikan pipet tu berada dalam keadaan bersih dan pasangkan alat penyedut. Yang kedua, untuk menyedut larutan, kita perlu memasukkan hujung pipet ke dalam bekas larutan. Kemudian, gunakan filler untuk menyedut sehingga paras larutan melepasi tanda kalibrasi. Langkah yang ketiga, laraskan ke tanda kalibrasi. Perlahan-lahan lepaskan sedikit larutan sehingga meniskus bawah tepat pada tanda garisan kalibrasi. Pada tahap ini, kita perlu memastikan paras mata berada sejajar dengan tanda. Langkah yang keempat, pindahkan larutan. Bawa pipet ke bekas penerima seperti ke dalam kon dan biarkan larutan mengalir keluar dengan sendirinya. Dan yang terakhir, tunggu sehingga selesai menitis. Selepas aliran berhenti, tunggu beberapa saat. Titisan kecil yang tertinggal di hujung pipet tidak perlu ditiup kerana isi padu yang tepat sudah pun ditentukan oleh pengilang. Sekian sahaja dari saya. Semoga bermanfaat.